Inilah gambaran rupa kulat Malaysia yang ada dekat kepala orang yang ada masalah kelomomo dan gatal kepala. Ramai yang tak tahu kelomomo sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Satu, kelomomo disebabkan kulit kepala yang kering. Dua, kelomomo disebabkan oleh kulat Malaysia. Kelomomo disebabkan kulat Malaysia ni terjadi apabila kulit kepala kita menghasilkan minyak berlebihan, menyebabkan kulat Malaysia ni dia ada makanan yang banyak untuk membiak dengan banyak dan cepat. Bila kulat Malaysia ni terlalu banyak dekat kepala kita, dia akan menjadikan kulit kepala kita sensitif dan radang. Bila radang, kulit kepala akan menghasilkan kelomomo, dan bila kelomomo, kulit kepala kita mudahlah gatal. That's why ada satu bahan sahaja yang boleh membantu mengurangkan dan mengawal masalah kulat Malaysia ni, iaitu selenium sulfide. Dan ini antara shampoo yang ada yang mempunyai bahan aktif selenium sulfide. Bantu untuk kurangkan perhasilan minyak, bantu untuk kurangkan pembiakan Malaysia ni, dan mempunyai juga pyrithione zinc untuk bantu kawal kelomomo tu juga. Bila kawal kulat, kita akan kawal kelomomo dan gatal-gatal kepala kita. Harga dia pun tak adalah terlalu mahal. So boleh try, pakai macam biasa, urut, tunggu dalam 2 ke 3 minit sebelum bilas.